Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Korang dah boleh tonton movie ni dekat panggung wayang berhampiran dengan korang. Mengisahkan tentang Ant-Man, the Wasp, Hank Pym, Janet Van Dyne dan juga Casey Lang yang disedut masuk ke quantum realm dengan tak sengajanya, and then diorang discover secrets pasal quantum realm yang dah lama disorok oleh Janet Van Dyne. Villain dalam movie ni adalah Kang the Conqueror, dan apa yang aku suka pasal movie ni adalah first kali lakonan mantap gila babeng daripada Jonathan Majors bawa watak Kang the Conqueror. Aku suka juga punchline dalam movie ni, memang kelakar. Dan satu lagi yang aku suka adalah macam mana diorang portraykan quantum realm dekat mata kita sebagai penonton. Seriously, 5 bintang daripada 5 bintang. Durasi movie ni 2 jam 5 minit pun aku rasa masih tak cukup lagi.